Tak teringin ke nak jadi pelakon ke apa ke? Nampak macam ada muka pelakon ke? Mana tahu? Hi, welcome back again dekat Camera Roll. Kita sembang. Tapi kita bawa tetamu yang istimewa juga. Cukup penting juga di belakang tabir. Sesiapa bersama kita? Ahamka, guys. Hai, tetamu istimewa. Istimewa. Kita nak tanya macam mana tiba-tiba daripada editor boleh masuk technical crew, boleh jaga segala equipment ni? Sebenarnya saya macam mana boleh tu adalah saya cuba sehabis baik lah. Sehabis baik untuk jaga equipment ni. And then kita pun tanya juga orang yang before ni yang dah ada pengalaman. Kita belajar daripada diorang lah. Okay. And then saya apply dekat Studio Village ni. Apa rutin yang selalu Hamka buat untuk jaga equipment ni lepas orang rent ke, lepas syuting ke? Selalunya macam rutin tu setiap kali equipment balik daripada set, Betul. kan, kita akan check satu-satu lah. Okay. Kita tak macam packing balik simpan terus simpan. Okay. Tak lah, kita akan tengok satu-satu. Faham. Kita akan buka satu-satu supaya kita boleh detect, kita boleh tengok ada scratch ke, ada skru longgar ke, ada part yang hilang ke. Memang sedetail itulah. Memang kena sedetail itu. Faham. Supaya untuk kita kekalkan barang-barang kita ni tahan lama lah. Dan sentiasa dia okey untuk kita the next job untuk kita rent. Betul. Pernah ke dapat balik barang-barang equipment dah orang dah pinjam, ada scratch ke, ada rosak ke? Macam dari segi scratch tu kena tengok juga equipment apa. Kalau macam lighting ke, grip ke, dia tak ada masalah benda tu. Contoh macam lens, camera lens? Kalau lens itu masalah besar Itu juga masalah lah. besar. Okey. Tapi mostly so far klien kita orang alhamdulillah semuanya pandai jaga lah. Sikitlah tips untuk orang dekat sana yang baru nak join, memang kru baru nak jaga, nak jadi bahagian technical crew. At the first place, diorang kena justify, diorang kena kenal barang. Memang sedetail tu lah. Setiap barang-barang tu diorang kena tahu. Contoh, saya bagi contoh macam lens ke, kamera ke, kan. Diorang kena faham lah kamera tu supaya diorang boleh rent. Last lah, sebab pernah jadi editor kan. Lepas tu jadi technical crew. Tak teringin ke nak jadi pelakon ke apa ke? Nampak macam ada muka pelakon ke? Mana tahu? Muka masa ke depannya? Tak adalah. Mana tahu rezeki kan, kita tak tahu. Tiba-tiba boleh ada cast. I guess that's gonna be the end. Thank you so much